Sorry ya Mami Noh, begitu susahnya nak kawal budak-budak. Abang Rudia dia duduk celatiah je. Tapi itulah, kena serbu minggu lepas. Siapa perasan dia kena serbu? Sampai ke bilik air dia lagi tak mau tunggu juga baru dia keluar. RM1 je sebenarnya. Janji nak bagi duit raya. Jadi rupanya budak-budak ni dia masih nak main dengan duit raya. So kita bagilah dia duit raya. Ayah nampak? Itu nampaknya satu aksesoris. Tapi penghayatannya, anak-anak kita sudah mudah, sudah boleh diatur. Sudah belajar dengar cakap, kan? Jadi di sinilah kita berkongsi, Kalau yang belum ada anak yang besar, yang mana yang dah beranak lebih awal, yang dia beranakkan dulu dah besar, boleh dikongsikan, kan? Boleh dikongsikan yang dah mula berakal, kan? Jadi berlapis-lapis, kan? Dia berlapis-lapis. Jadi yang anak dah besar, maknya tak beranak-beranak, tak ada adik kecil, jangan risau, kat sini ada banyak adik kecil. Jadi cakap dengan mak, tak payah sebut-sebut beranak dah mak, sini adik kecil banyak. Faham apa yang cakap, Jadi siapa yang ada anak kecil, janganlah anak-anak kecil menangis pun, terjentik kawan sebelah pun nak kecil hati, sembang panjang-panjang. Anak kecil dia menangis, kena tegur dengan ayah-ayah yang lain pun tak puas hati, kan? Jadi kita awal tu ada anak kecil ni, sengsaranya lain macam, kan? Berak kencing dia lah, dengan muntah berak dia lah, dengan segala macam lah. Nak menang kenapa, nak baju lah, nak apa semua. Abang-abang dia boleh bantu tolong jaga. Jadi kita boleh buat kerja lain. Kita dapat nikmat sebagaimana nikmat orang yang dah ada anak besar, walhal kita belum ada anak yang besar. Dalam pergaulan ini, faham? Macam peralatan, harta benda, pakaian pun begitu. Kita telah mula merasakan nikmat pergaulan. Itu hari kita bicara pasal al-alam, tanah, kan? Tanah yang digaul. Anak-anak terutamanya, kita hampir selesai urusan ziarah Aidilfitri. Kita dapat lihat ada di antara kita duduk rumah agak kecil, agak sempit. Ada setengahnya duduk rumah besar. Ada setengahnya sampai tak berani jumpa orang datang rumah. Tapi apa yang ayah minta sekarang, mulai hari ini, buang rasa rendah diri, kan? Allah selalu katakan, wahai wali-wali Allah, janganlah kamu bersifat lemah dan berjauh hati, kerana sesungguhnya kamu adalah orang yang paling tinggi. Di mana ketinggiannya? So kalau kau nak cerita pasal material, jangan apabila dah diterima sebagai sahabat, antum adalah sebahagian daripada keluar. Baiklah, ada berapa? Okey. Jadi dalam perkongsian itu, kalau yang rumahnya tu floor space dia kecil, janganlah nanti rasa terkilan, alamak ayah aku mati nak dapat rumah yang ada laman, tak ada. Ni laman kita luas, nikmatilah laman ni. Kalau di rumah tak ada kolam ikan, kolam renang yang macam kolam ikan lah, yang macam kolam ikan keli tu. Sebab luas bukan tak mampu, sebab tak ada floor space, kan? Nak buat kolah tu kecil dia, tak boleh renang. Datang sini, anggaplah ini kita punya, berenanglah sepuas-puasnya, kan? Kalau di rumah ada yang duduk tingkat bawah saja, tak ada tingkat atas, nanti kita dah siap loteng kata tuan, naiklah duduk atas tu. Pergilah ambil angin, tengok langit. Siapa rumah dia boleh duduk atas bumbung, boleh tengok langit? Ada? Rooftop ada? Tak ada. Jadi nanti kita buat. Kalau rasa nak santai sejam 2 jam, nak bilang bintang, bilang langit, oh syok. Kalau tak gayat lah. Tapi kalau gayat jangan naik. Tak percaya cuba naik atas, kan? Jadi nikmat tak hidup dengan perkongsian ini? Nikmat, kan? Jadi jangan rasa rendah diri, kan? Jangan senang anggapkan ini rumah kita. Tapi mesti jaga adab. Zul pandai, mesti jaga adab. Siapa yang minggu lepas pergi jenguk bilik ayah, duduk kat bilik air jenguk macam ni? Angkat tangan. Siapa yang jenguk? Siapa yang jenguk? Seorang tak nak ngaku. Tu angkat tangan tu. Jadi disitulah, kalau dalam surah Al-Ahzab, sampai anak sendiri nak masuk bilik kita pun Allah ajarkanlah anak adab-adab masuk bilik. Ketika-ketika yang tertentu tak boleh masuk. Selain daripada itu nak masuk dengan salam, kan? Dan kalau boleh jangan ganggu, kecuali melalui belakang tabir, melalui tabir, kan?